Taman Ekorimba Sungai Pau. Sekarang kita berada di Sungai Pau at Pahang. Ni ialah laluan masuk dia, laluan utama kawasan berpagar dan penuh dengan rimbunan pokok. Terdapatlah sungai. Ada penepian, so boleh baca disclaimer. Adalah sungai buat rendam kaki. Tu dia punya T20. Oi, tengok buat apa tu? So, sangat selesa. Sekarang pukul 3.57. Cuaca dingin. After kita decide dengan kaunter pertengahan, kita book dekat sini, dia punya tapak. Tapi takkan ke hemok pacak atas lantai. Kita akan pacak kat sini. Ada dua pokok ni bertemankan air sungai. Let's go, jom set up. Ni kita punya bag, alatan camping kita. Maybe berat almost 30-40 kilo. Air masak? Aku masak air sungai. Kau jangan air sungai ya? Tak ada, ada. Kau buat apa? Kau buat kowe ke kuku? Buat mesin kuku. Aduh.
Selesailah sudah kita punya pemasangan hammock, kerusi, meja dan fly sheet untuk pot kita tidur malam ni. So kat sini adalah level-level B40 punya campsite. Tu kat sana T20 punya kemah. Dia bukan buat kemah, dia buat rumah. Kemah yang besar lagi. Pukul 6 petang. Suasana di campsite Sungai Pau. Hari ni tak berapa ramai. So ketenangan sangat tinggi. Jangkakan malam ni sunyi sepi. Di belakang tempat aku, campsite aku ni, ada campfire. So boleh duduk keliling, nampak sapi kat tengah. Dan aku nampak satu spot yang menarik kalau aku nak pasang hammock. Mungkin esok aku nak pindah tempat. Kita nak try tempat yang lain pula. So aku nampak tempat ni macam menarik. Sini menarik. So antara pokok ni aku hantar hammock, fly sheet. Menarik. Nampak perata. Dan view aku memang ke bawah. 6.42 petang. Hari ni 5 bulan 5 2025. Oh, tari cantik hari ni. So inilah suasana petang di campsite. Tu kita punya setup hammock di antara dua pokok. Ada hammock, ada fly sheet. Mudah bawah kita nak pakai ground sheet, tapi tak boleh sebabnya ada kawasan berbatu. Dan kursi dengan meja pun kita tak letak situ. Kat depan kita ni ada timbunan kayu. Kita hidupkan lah, bagi ada asap supaya nyamuk boleh lari. So kat sini kita punya setup meja dan kerusi. Kat sini adalah B40 punya level, B40 punya setup pakai hammock. Kat sana adalah T20 punya setup. Dia punya kemah je, dia boleh pindah lah. Pindah duduk sini, tak payah camping, pindah je. Kemah besar lagi kemah dia. Kemah dia tu boleh muat 200 orang. 200 orang boleh muat tidur. Ada sungai. Pemandangan sungai. Ada teruan air. Kalau nak mandi, budak boleh lah mandi. Kalau yang orang tua ni, celuk kaki je lah. Okey lah nak buat. Dari sana kita masuk. Dan di sini adalah kaunter pertanyaan dan pendaftaran. So kat sini fasiliti yang ada, yang hanya ada fasiliti kat sini, tandas lelaki, tandas perempuan di belakang sana. Lepas tu papak campsite dia
sudah berpapan, so bersih lah. Dan ada beberapa gazebo. Dekat sini ada surau, ada singki. Kat sini gazebo banyak lagi. So kalau hemok boleh pacak kat sana. Ada pokok-pokok yang boleh pacak kat hemok. So boleh dikatakan level bawah. So ini kawasan yang paling atas sekali, ataupun tapak C1. Atas ni banyak pokok. So kalau nak pacak hemok pun boleh. Ada spot-spot yang boleh pacak hemok. Ada singki. So overall kat atas ni tapak C. Ni ada C3, C4 and seterusnya. Big house. Wah, cantik. Menarik. So pemandangan daripada bukit yang paling atas sekali. So kita punya tapak camp tadi kat bawah. Tapak kita adalah tapak B, B3, B2 dan B1. Kita ambil ke semua tapak ini. Tapi kita hanya gunakan B3, B2 dan B1 kita kosongkan. Standby. Patutnya aku pacak kat sini. Kat sini ataupun situ. Tapi sebab kalau situ nanti aku nak pasang tent susah. Nak pasang fly sheet. So dia akan mengganggu orang punya jalan. So aku minta kebenaran pacak kat sana. Kisahnya, tong gas kita bawa, tapi kepala dia kita tinggal dekat rumah. Asalnya nak masak odem, tu tak jadi. Kita bakar ayam. Masalahnya bakar ayam pun orang main susah nak hidup. Kena guna plan B lah besok. Sebaik ayam kita sempat masak. So menu malam kita adalah ayam panggang, sedikit cili mayo, kopi. Panas. Kau tengok kemah dia T20. Dia berbual lampu lilap. Dia tak puas hati aku main kemah V40. Dia lilapkan sekali. Aku letak sikit je kat belakang tu. Kau tengok dia letak sebemban lah. Kau tengok. Aduh. Dia nak buat apa ni? Rumah kelip-kelip. Aduh. Kita ni punya lah hidup senang. Dia complicated kan. Jam menunjukkan 11.20 malam. Suasana keadaan camp
Sungai Pau pada waktu malam. Kawasan terang benderang dengan lampu gazebo, lampu tiang. So tak ada gelap mana pun malam. Kemah yang kita pun dah gelap, tinggal lampu lelap. So kita punya hammock tiba-tiba ada pula lampu lelap keliling sky sheet. Meriah. Inilah keadaan hammock kita pada waktu malam. So dah tiba masuk untuk kita masuk tidur. Let's go. Jam pun dah 11.38. Kita pun dah masuk dalam hammock. So kipas, tak tahu nak pakai ke tak kipas ni. Try tengok. Sejuk. Pesing kau mah ada sejuk. Tak boleh tahan. Okay, kita tutup lampu. Good night. Dia kena cahaya lilap-lilap. So keadaan suhu agak dingin, tak berapa sejuk. Selesa. Tapi kena pakai sweater dengan stocking. So good night. Day 1 finish. 5.26 pagi. Sekitar suasana di Pekan Tanah Rata seawal pagi subuh. Kedai banyak kosong. Jalan pun lengang, tapi terang lah. Sebabkan kita tak boleh tidur tadi. Dekat campsite memang sejuk gila. Dah lah sejuk berangin pula tu. Kita pula tidur je ni dalam hammock. Memang tak boleh tahan lah. And then decide daripada campsite Sungai Pau bro, kita jalan kaki sampai ke Pekan Tanah Rata. So gila keadaan pagi dah. Kosong. Dah sampai dekat Medan Selera. 7.11 pagi. Seawal pagi di Pekan Tanah Rata. Kenderaan mula membanjiri jalan raya dengan pelbagai urusan. Jika tadi pukul 4.05 pagi jalan ni kosong, dan sekarang penuh dengan kenderaan. Assalamualaikum. Pejabat Hutan Daerah Cameron Highland. Inilah jalan masuk menuju ke campsite Sungai Pau. Campsite Sungai Pau ni berada di belah belakang, tapi tak jauh mana pun. Tak sampai 1 km daripada pintu pagar utama Sungai Pau. Jadi inilah dia pintu masuk campsite tersebut. Hari ni hari kedua berada di campsite ni. Good morning campsite Sungai Pau. Cuaca yang dingin.
nak tidur. So kita tidur dah. Sini cantik dah. Hari pun dah hampir 1 petang. So hari ni kita nak masak. Patutnya tadi kita masak oden, disebabkan boleh tinggal pula dia punya kepala gas tu. So hari ni kita decide masak oden pada siang ni. Ni pun hari ni terpaksa pinjam member punya dapur. Tong gas bawa tapi kepala gas tak bawa. Bagus kan? Bawa tong gas tapi tak bawa kepala gas. Jemput makan. Banyak lalat kan? Let's go. Tadi kita dah makan, masak oden tom yum, like that dah. Masakan apa pun tapi ada lah rasa tom yum tu. So kita di hari yang kedua, tak tahu nak buat apa. Pagi tadi tak boleh tidur, pukul 4 pagi bangun dengan pakai slipper daripada campsite Sungai Pauh. Jalan kaki around 2.5 km pergi ke Pekan Tanah Rata. Sampai patah balik camp Sungai Pauh pukul 7.30. Pergi sembahyang subuh apa semua, settle.
And then balik, tidur balik pagi tu kerja. Bangun, masak tengah hari. And then dah habis makan tengah hari tadi, lepak-lepak. Tak tahu nak buat apa. Kita kasut. Kita pergi ke Berincang. Kalau ikut Google Map tadi dalam 3 km daripada Camp Sungai Pau. So, itulah kita tengok. Turun naik bukit. Let's go. Abang strawberry. Jambatan kecil ni diorang nak upgrade jadi jambatan besar. So, kerja-kerja konstruksi sedang dilakukan. Padang golf. Area taman, area tanah sedia. Tanah rata. Cantik padang ni. Terjaga. So, untuk pergi ke Berincang ada trek jalan kaki di sekitar taman sedia lah. Untuk jalan utama kita tak pasti lagi. Hubungi Afiq Rice untuk jual rumah banglo di tepi jalan menuju ke taman sedia. Rumah banglo 2 tingkat, design 90-an, betul-betul berhadapan dengan padang golf. Dan saya ingat 100 meter jalan utama tanah rata Berincang. Agak-agak berapa juta dia jual. Persimpangan tanah rata Berincang. Marilah kita menuju ke Berincang. Dah sampai di persimpangan 3 Pekan Berincang. Tak ada rasa jauh sangat. Rasanya baru dalam 20 minit berjalan kaki. I love Sea-ish. Sekarang kita berada di Pekan Berincang. Jalan kaki daripada Camp Sungai Pau ke Berincang. Saya rasa tak sampai pun 30 minit. Jalan santai. Jalan punya jalan dah sampai di Billion. Cameron Centrum Berincang. Ada Billion dan ada Mary Brown. Berapa lagi? Ada Premium Mart. Macam-macam ada. Jom kita masuk. Bahagian atas sentrum open air. Okey, malam ni malam kedua. Seperti biasa, kita akan sama juga. Kita akan membakar BBQ. Hari ni solid fuel memang tinggal satu saja. Tak ada spare.
So good. Tanah Rata. Kalau pagi tadi pukul 4.05 pagi kita datang sini jalan kaki. Now pukul 11 lebih 11 minit malam pun kita datang jalan kaki pergi ke Tanah Rata lagi sekali pada hari yang sama. Boring ni pasal cantik pula lampu dia. Majlis Daerah Cameron Highland. Waktu malam Tanah Rata meriah dengan lampu warna-warni lelap-lelap. Seronok terang-terang. Pukul 1.58 pagi. Suasana di campsite Sungai Pau. Kita baru balik daripada Pekan Tanah Rata. Malam ni tak ramai, kurang daripada 10 orang yang ada di campsite. Kita punya hammock, masuk untuk tidur. Malam kedua di dalam hammock. So malam ni nampaknya kurang berangin sikit. Suhu agak terkawal. Harap tak ada angin lah malam ni. Kalau ada angin macam malam tadi, memang menyucuk lah sejuk dia. Okay, good night. Pagi hari yang ketiga di kem Sungai Pau. Good morning. Malam tadi cuaca sejuk seperti semalam, tetapi kurang berangin. So tidur dalam hammock kurang menyucuk. Still menyucuk juga, tapi kurang lah. Yang teruk adalah semalam. So hari ni malam tadi better lah sikit. Tidur pakai stokin. Saya tidur pakai stokin. Tidur pakai hari ni 2 sweater, 1 baju. 2 sweater, 1 baju. Itu pun sejuk lagi.
Cik, gini. Ni ada tangga tu. Miau. Nak tangga. Dah.
menu sarapan. Ini bukan sarapan, ini adalah lunch kita pada hari ini. Maggi, panggil apa? Maggi tom yum oden. Maggi tom yum oden yang diletakkan dengan ayam dan sayur yang ada hanyalah enoki dan ada hancur, telur hancur. Lama aku tak makan Maggi. Sepatutnya tak boleh ni. Unhealthy food. Apa tu? Oh, hemok. Dari itu yang kau hidup ni. Aku nak sampai sini pun susah. Ya Allah. Baru dah tu lenjing. Aku nak tengok sikit. Kau tak ada tahu. Aduh, nak masuk pun susah. Mana kau nak masuk ikut celah mana? Ada dah cara dia. Soal ni ni. Orang sebelah kau tu sama dengan tank kau. Selesailah sudah. Kita kemas tempat camping kita. Selesai dah, sudah 3 hari 2 malam. Pacak hemok di sini. Kalau korang datang camp Sungai Pau nak pacak hemok, tempat ni memang recommended lah. Cuma di kawasan berbatu sikit lah, tapi memang syok lepak. Berviewkan sungai, cuma ada timbunan pokok je lah, pokok-pokok ranting kayu yang diorang bakar. Kalau tidak, memang cantik view dia. View menghadap semua. So, thank you for watching my video. Thanks.